pergi menggali geledek. Baiklah. Hari ini, hari yang ditunggu-tunggu iaitu hari gali keledek. Kamu semua, galilah sebanyak mana keledek tu ya. Lepas tu kita bakar ubi keledek dan makan. Jangan lupa berusaha ya, kelas Himawari dengan kelas Sakura. Murid-murid kelas Ros semuanya mudah belajar dan hebat-hebat. Kalau buat sambil lewa nanti, rasanya habis semua keledek digalinya. Terutama sekali murid tu, pakar gali keledek bagi kelas Ros. Come on, host aku. Come on. Budak yang baru pindah musim panas tu ya? Dari apa yang saya dengar, dia bersungguh-sungguh dalam pengumpulan tanaman. Hobi pula bercocok tanam. Memang kasar budaknya. Hoi, kelas Himawari. Hari ni lawan gali keledek. Kami akan menang, tahu tak? Takkanlah. Padahal cuma gali keledek aja. Takkan beria-ria sampai macam tu sekali. Takkan kalah dengan kumpulan awak, tahu tak? Walaupun cuma gali keledek, pada saya perkataan kalah tu tak pernah wujud sama sekali. Apa ni? Semua dah setuju. Jadi bersualah ya. Tapi kalau bersuah pun tetap kalah. Awaklah bersabar. Pening-pening. Setakat gali keledek, bagilah buat dengan tenang sikit. Ya, betul tu. Bukannya suka neka pun jadi berseronok je lah. Shin, hari ni awak dengan saya ya. Kita gali keledek sama-sama. Tak apalah, jumpa lagi. Tak boleh, tak boleh. Kenalah gali sama-sama. Awak gali keledek dengan saya ya. Saya pun sama. Awak tak payahlah Abang Sao. Awak janganlah kacau saya dengan Abang Shin nak berdua-duaan. Macam tu ke? Dah, kita ke tempat yang tak ada siapa akan ganggu ya. Tunggulah saya. Janganlah buat macam ni dekat saya. Yalah, kalau saya dapat banyak keledek, dia mesti akan sukakan saya. Juara gali keledek tahun ini ialah dari kelas Himawari, Masao. Awak buat saya kagum lah Masao. Hebatnya awak. Pertandingan gali keledek ni akan jadi milik saya. Apa yang menepek ni budak bawang? Baiklah, semua berusaha ya. Mulakan gali keledek sekarang. Kawan-kawan, kita tak boleh kalah dengan kelas Ros sudah. Apalah, kamu ni kan cuma gali keledek aja. Jadi buatlah senang hati sikit Nanti ya. dulu, awak ingat saya tak dengar ke? Cuma setakat gali keledek, tapi bukan setakat gali keledek. Saya pernah dengar ayat tu. Tak pernah. Kalau awak nak tahu, gali keledek adalah pertarungan fiber yang paling hebat antara manusia dengan tanah. Ada ke pertarungan macam tu? Tak pernah dengar pun. Awak jangan menyambut, boleh tak? Maafkan saya. Keledek-keledek yang ditanam mempunyai akar yang kuat dalam tanah tu. Ia tak mudah untuk dicabut macam yang kita sangka. Jadi awak jangan salah taksir. Hei, apa awak buat tu? Cepatlah gali. Alah, tunggulah dulu. Dah nampak? Come on. Ada apa? Ada apa? Come on. Come on. Lebih hebat dari apa yang saya bayangkan. Nampaknya kita dah tahu siapa pemenangnya. Alah, bukankah saya dah kata ini bukan Baiklah. Kelas pertandingan? Himawari pun bersemangatlah sikit. Jangan kalah pada kelas Ros tu. Tunjukkan kehebatan kelas kita ni. Kita tak boleh nak buang masa lagi. Hebatnya. Boleh tahan juga kebun dekat sini kan? Baiklah, awak semua belajar dengan dia ya. Tak payahlah susah-susah. Kalau budak mentah yang buat, hanya akan rosakkan keledek-keledek tu aja. Ya, baiklah. Tak guna. Semua jangan mengalah. Alah, gagal lagi. Awak kena gali lagi sekeliling dia. Barulah boleh cabut. Kenapa dia cabut nampak macam senang aja? Come on. Teruskan lagi. Boleh Teruskan. tahan hebat jugalah Cikgu Masuk Zakat ni tarik keledek. Sama-sama kita gali keledek ni ya Cikgu. Tak. Kerja cikgu cuma perhatikan kamu semua. Jadi berusahalah ya. Selamat berjaya. Geramnya saya. Tak sabar rasanya saya nak gali keledek dekat sini. Darah petani dalam diri ni dah berkobar. Jangan sampai imej bandar saya hancur berkecai. Walaupun macam tu, tapi saya memang teringin sangat nak gali keledek. Dah siap pun gunung ni. Abang Shinchan ni memang hebat dan menakjubkan. Tapi kalau kita tak mula gali sekarang, nanti orang lain pun ambil keledek tu. Saya dah terlupa yang kita sepatutnya kena gali keledek lah. Jadi, kita mula dari lubang hasil buat gunung tadi. Mari kita gorek lubang ni sekarang. Kalau tak ada apa-apa nak gali dekat situ, baik kita cari tempat lain.
Ada benda besar yang keluar lah. Apa bendanya ni ya? Mungkin ia akar buah keledek ni tak? Ya tak, ya. Cuba kita tarik. Biasa tak awak tarik ya? Boleh tak lihat juga benda ni? Come on! Kalau macam ni, macam mana kita nak menang? Nampaknya kita dah ada pemenang. Kita janganlah putus asa. Tengok, kita punya bakul pun dah banyak keledek yang terkumpul. Alah, kalau Sinjai tak ganggu memang boleh tahan jugalah hasilnya. Tapi banyaknya je mana juga. Awak semua marilah tolong kami. Kami berdua tak boleh tarik keledek tu lah. Abang Shinchan, saya dah panggil kawan-kawan untuk tolong kita. Bella, terima kasih. Tak ada benda lain ke nak cakap? Urat apa yang besar sangat ni? Keledek punya ke? Entahlah, dah tarik dari tadi tapi tak ada apa pun yang keluar. Tapi kan, kalau urat besar macam ni, dah tentu ada keledek yang besar tertanam kat bawah ni. Betul ke? Kawan-kawan, kalau kita dapat tarik keledek yang besar ni, mungkin kita boleh menang pertandingan ni. Betul tak? Menang sekaligus ya. Baiklah, kita tarik sekarang. 1, 2, tarik! Tarik! 1, 2, tarik! Alah, keledek macam ni pun nampak kacak. Acak je tu. Keledek apa pula tu? Tak percayalah. Tak sangka betul lah. 100 tahun sekali aja dapat keledek yang luar biasa dan besar macam tu. Himiko! Tak punya betul. Kita takkan menang dengan keledek sebesar tu. Mengecewakan. Kita menang! Kita menang! Kita menang! Kita menang! Mana pula Cikgu Mak Suzaka dah pergi? Tak, iyalah. Tak ada pula dia. Rasa tanah pada tangan ni buat saya tak tahan lah. Tapi bukan setakat gali keledek saya pernah dengar ayat tu. Tak benar. Kalau awak nak tahu, gali keledek adalah pertarungan fiber yang paling hebat antara manusia dengan tanah. Ada ke pertarungan macam tu? Tak pernah dengar pun. Awak jangan menyambut boleh tak? Maafkan saya. Keledek-keledek yang ditanam mempunyai akar yang kuat dalam tanah tu. Ia tak mudah untuk dicabut macam yang kita sangka. Jadi awak jangan salah taksi. Hei, apa awak buat tu? Cepatlah gali. Alah, tunggulah dulu. Dah nampak? Come on. Ada apa? Ada apa? Come on. Come on. Lebih hebat dari apa yang saya bayangkan. Nampaknya kita dah tahu siapa pemenangnya. Alah, bukankah saya dah kata ini bukan Kelas pertandingan? bawah ni pun bersemangatlah sikit. Jangan kalah pada kelas Rostu. Tunjukkan kehebatan kelas kita ni. Kita tak boleh nak buang masa lagi. Hebatnya. Boleh tahan juga kebun dekat sini kan? Baiklah, awak semua belajar dengan dia ya. Tak payahlah susah-susah. Kalau budak mentah yang buat hanya akan rosakkan keledek-keledek tu aja. Ya, baiklah. Tak guna. Semua jangan mengalah. Biasa tak awak tarik ya? Boleh tak lihat juga benda ni? Come on! Kalau macam ni, macam mana kita nak menang? Nampaknya kita dah ada pemenang. Kita janganlah putus asa. Tengok, kita punya bakul pun dah banyak keledek yang terkumpul. Alah, kalau Sinjai tak ganggu memang boleh tahan jugalah hasilnya. Tapi banyaknya je mana juga. Awak semua marilah tolong kami. Kami berdua tak boleh tarik keledek tu lah. Abang Shinchan, saya dah panggil kawan-kawan untuk tolong kita. Bella, terima kasih. Tak ada benda lain ke nak cakap? Urat apa yang besar sangat ni? Keledek punya ke? Entahlah, dah tarik dari tadi tapi tak ada apa pun yang keluar. Tapi kan, kalau urat besar macam ni, dah tentu ada keledek yang besar tertanam kat bawah ni. Betul ke? Kawan-kawan, kalau kita dapat tarik keledek yang besar ni, mungkin kita boleh menang pertandingan ni. Betul tak? Menang sekaligus ya. Baiklah, kita tarik sekarang. 1, 2, tarik! Tarik! 1, 2, tarik! Alah.
Alah, gagal lagi. Awak kena gali lagi sekeliling dia. Barulah boleh cabut. Kenapa dia cabut nampak macam senang aja? Come on. Teruskan lagi. Boleh Teruskan. tahan hebat jugalah Cikgu Masuk Zakat ni tarik keledek. Sama-sama kita gali keledek ni ya Cikgu. Tak. Kerja cikgu cuma perhatikan kamu semua. Jadi berusahalah ya. Selamat berjaya. Geramnya saya. Tak sabar rasanya saya nak gali keledek dekat sini. Darah petani dalam diri ni dah berkobar. Jangan sampai imej bandar saya hancur berkecai. Walaupun macam tu, tapi saya memang teringin sangat nak gali keledek. Dah siap pun gunung ni. Abang Shinchan ni memang hebat dan menakjubkan. Tapi kalau kita tak mula gali sekarang, nanti orang lain pun ambil keledek tu. Saya dah terlupa yang kita sepatutnya kena gali keledek lah. Jadi, kita mula dari lubang hasil buat gunung tadi. Mari kita gorek lubang ni sekarang. Kalau dah tak ada apa-apa nak gali dekat situ, baik kita cari tempat lain. Ada benda besar yang keluar lah. Apa bendanya ni ya? Mungkin ia akar buah keledek ni tak? Ya tak ya. Cuba kita tarik. Betul tu. Bukannya suka naik kabun jadi berseronok je lah. Alah, Shin! Hari ni awak dengan saya ya. Kita gali keledek sama-sama. Tak apalah, jumpa lagi. Tak boleh. Kenalah gali sama-sama. Awak gali keledek dengan saya ya. Saya pun sama. Awak tak payahlah Abang Sao. Awak janganlah kacau saya dengan Abang Shin nak berdua-duaan. Macam tu ke? Dah, kita ke tempat yang tak ada siapa akan ganggu ya. Tunggulah saya. Janganlah buat macam ni dekat saya. Yelah, kalau saya dapat banyak keledek, dia mesti akan sukakan saya. Juara gali keledek tahun ini ialah dari kelas Himawari, Masao. Awak buat saya kagumlah Mas Sao. Hebatnya awak. Pertandingan gali keledek ni akan jadi milik saya. Apa yang menepek ni budak bawang? Baiklah, semua berusaha ya. Mulakan gali keledek sekarang. Kawan-kawan, kita tak boleh kalah dengan kelas Rosita. Apalah kamu ni kan. Cuma gali keledek aja. Jadi buatlah senang hati sikit Nanti ya. dulu, awak ingat saya tak dengar ke? Cuma setakat gali keledek. Pergi menggali keledek. Baiklah, hari ini, hari yang ditunggu-tunggu iaitu hari gali keledek. Kamu semua, galilah sebanyak mana keledek tu ya. Lepas tu kita bakar ubi keledek dan makan. Jangan lupa berusaha ya, kelas Himawari dengan kelas Sakura. Murid-murid kelas Ros semuanya mudah belajar dan hebat-hebat. Kalau buat sambil lewa nanti, rasanya habis semua keledek digalinya. Terutama sekali murid tu, pakar gali keledek bagi kelas Ros. Come on, host aku. Come on. Budak yang baru pindah musim panas tu ya. Dari apa yang saya dengar, dia bersungguh-sungguh dalam pengumpulan tanaman. Hobi pula bercocok tanam. Memang kasar budaknya. Hoi, kelas Himawari. Hari ni lawan gali keledek. Kami akan menang, tahu tak? Takkanlah. Padahal cuma gali keledek aja. Takkan beria-ria sampai macam tu sekali. Takkan kalah dengan kumpulan awak, tahu tak? Walaupun cuma gali keledek, pada saya perkataan kalah tu tak pernah wujud sama sekali. Apa ni? Semua dah setuju. Jadi bersualah ya. Tapi kalau bersuah pun tetap kalah. Awaklah bersabar. Pening. Setakat gali keledek, bagilah buat dengan tenang sikit. Ya,